Hai semua, hari ini saya nak kongsikan satu pelan rumah bersaiz 1355 kaki persegi. Rumah ni sesuai untuk keluarga sederhana. Jom kita tengok satu persatu. Kalau kita tengok keseluruhan plan, bentuk rumah ni agak unik, berbentuk U. Ia membahagikan rumah ni kepada 3 zon utama: kawasan sosial, kawasan bilik tidur dan kawasan servis seperti dapur dan laundry. Mari kita mula dari bahagian hadapan. Bahagian depan rumah ada beranda yang luas, sesuai untuk sambut tetamu dan duduk lepak santai. Bila melangkah masuk, kita terus jumpa ruang tamu. Di sebelahnya ada dining area dan family area. Ruang sosial ini saling berhubung, jadi sesuai untuk aktiviti keluarga ataupun menerima tetamu. Dari dining, kita terus ke dapur. Kedudukan dapur dekat dengan ruang makan memang sangat praktikal. Tambahan pula ada laundry bersebelahan, memudahkan kerja harian. Di bahagian ini juga terdapat bilik keempat yang boleh dijadikan bilik tetamu. Di sebelah kanan rumah ada 2 bilik, bilik 2 dan bilik 3. Kedudukannya dekat dengan family area, jadi sesuai untuk anak-anak. Bilik-bilik ni ada connection toilet. Yang paling menarik, di hujung rumah ada master bedroom. Ia lebih privacy dan ada akses terus ke bilik air sendiri, sesuai untuk ibu bapa yang mahukan keselesaan dan ketenangan. Desain ni ada banyak potensi pengubahsuaian, terutama dekat kawasan kosong tengah rumah. Ada bajet lebih, boleh buat open area, sangkar kucing, mini garden dan paling menarik, boleh buat kolam. Kalau anda suka video macam ni, jangan lupa tinggalkan komen dan terus tekan butang follow. Dan kepada yang nak bina rumah, boleh terus cek kami cover seluruh area dalam Kelantan.